Oke, assalamualaikum. Hari ini kita berada di Perlis. So, saya bawa anak-anak makan dekat warung tepi sawah. So, inilah warung tepi sawah tu. Dia pas cakap viral. So, kita terjah. Oke, assalamualaikum. Oke, sini warung tepi sawah ni. Dia kita cakap tempat wajib mai lah kalau kita datang ke Perlis untuk sarapan. Sebab dia punya kawasan pun nampak cantik. View dia mahal. Nampak tu? Latar belakang dia cantik. View dia mahal. Oh, cantik. Banyak dah. Wah, pakasam. Ikan apa? Loma. Oh, sajalah kita tu. Kita pergi makan dulu. Saya kita mai. Makan hijau, masak-masak manis, rasa macam pokala. Jemput rasa, dek. Harum manis. Okey, mangga hijau, mangga kuning, gami mangga. Mangga hijau rasa macam pokala, cepat mangga. Mangga kuning, rapus, manis, wangi, crunchy ya. Kemudian yang ni extract mangga betul, gami mangga ni. Ni signature Perlis dia. Kalau dia nak buat tangan sangat sesuai, tak payah cari barang lain. Kita buat offer 1 kurang 655. Oh, 655. Okey. Roti pula, roti gari-gari. Roti gari-gari cuma dulu. Yang ni manis, mana ni masih ringan. Kawan dia dengan kopi O, teh O. Oh, sedap. Buat tadi. Rasa dek roti sedap dek. Okey, kita makan dulu. Silakan. Sagi. Salak madu Okey, Indonesia punya Gunung Berapi. Oh, okey, alright. Buah hari ni besar-besarnya. Wah, buah besar tu. Buah besar tu. Lemak mana? Okey. Makan dulu. Teh dulu lah. Ambil yang besar. Cukup lah. Bagi tahu kawan-kawan macam di Perlis ada salak madu Indonesia. Terbaik. Padu. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita tengok. Kat mana Ambo? Karachi. Karachi. RM20 ada? RM20. Laci mana? Kena ambil makan dulu mau kita naik atas. Dia punya ni menu. Okey, ni di antara menu-menu yang ada kat sini lah. Okey, dia ada ubi kayu, lontong ada. Okey. Oh, lontong special lah lontong Okey. So dia ada lagi briu kotiau. Ya. Roti sarang burung, mus. Ya, okey. Tempe. Mana haras? Bagi nak ambil apa kat dia? Ini ada popnya. Okey, saya nak kotiau kerang. Telok mata. Ya. 8. Okey. Ada nanti kita review lah. Kita masuk dalam YouTube. Okey. Kok segok masuk sedap. Okey.
Saya try kotiau goreng kerang. Okay. Wah, mie wonton pun ada. Kamu nak makan apa? Roti sarang burung. Okey. Berapa lama dah kamu menjaga kat sini? Ha? Berapa lama dah menjaga kat sini? Tanya dia, saya bawa kerja. Oh, bawa kerja. Abang ni ya menjaga. Okey, alright. Apa ada dia sibuk tu? Tak apa. Jalan ni. Kotiau goreng kerang. Saya tanya orang dulu. Nak makan sini nak makan apa? Dia kata makan kotiau kerang padu dia kata. Tak pernah mai. Penang ya. Tak perleh ni cuti sekolah tak boleh mai. Cuti sekolah tak boleh, ramai orang. Padu. Ada. Padu laras. Okey, untuk menu hari ini saya ambil kotiau kerang dengan telur matang. Ayam ais tarik. Tengok dia tarik macam mana. Menarik tak? Azim ambil nasi lemak, ayam kosong. Ini roti sarang burung. Lagi. Oh, chapati pun ada. Ni boleh makan. Chef you dia. Dan ini apa tadi ni? Tak. Ada tambah ni. Cuma ada. Wow, lah. Siapa lagi? Ada. Okey, dekat sini juga kita boleh ambil gambar lah, tengok. View cantik. View berlatar belakangkan bukit dan bendang dan sawah padi. Dah tak ambil pun dengan baju. Lah ambil dengan kawan dengan Bajib. Abang Azib. Kelah. Ara, jom. Jom, kita balik. Jom, jangan main. Bye. Tuan Aras, jumpa lagi. Tadi, tapi mau tadi.
Let's go. Okey, selesai sudah. Kita breakfast dekat warung tepi sawah. So, kita akan menghala ke Padang Besar. Okey, jumpa di Padang Besar. Okey, parking juga sangat luas lah kat sini. Tapi kalau cuti sekolah rasanya pack lah. Okey, parking kat dalam ni dikenakan bayaran lah. Berapa ringgit parking kan? Oh, RM2. Parking RM2 je. Okey lah, RM2. Tapi limited lah parking yang dekat dalam ni. Kita berada di Padang Besar. Ni akik yang baru, akik baru Padang Besar. Okay, dia tempat shopping lah, shopping barang-barang daripada Thailand. Ara, come. Toto, panggil Toto. Toto berapa bang? 42. Ara, cepat. Sini tak boleh nak tawak langsung. Tawak belum makan ni bukan bang. Stay. Abang tanya tadi nak harga boleh turun tak boleh turun? Harga. Harga apa? Barang. Barang mana boleh? Tu tawak mana? Itu makanan. Tu hasilnya geng tu. Hasil ada kat mana? Cuba semua dia share location. Hasil. Kedai jual tumbler. Air kosong. Shopee murah lagi. Wah, Kentola Hotel. Nanti Kentola ada je. Pemeng. Peh. Jatuh lagi. Mai jajuh main buai ah. Aduh, penat. Buai laju sampai pokok senang. Apa dalam baju sekuntum bunga Cina. Lecum ulala burung kakak tua. Sekian, terima kasih. Lora. Dia nak minum ayak Yang ni budak-budak Thailand lah, Azim. Budak-budak Thailand yang ni. Arai. Nah, baru tengok. Kena buka ni. Kena Atlet rakit. kan ni, kau nak atlet kan ni. Kita rakit lah guys. Kita rakit lah. Korang, jom kita rakit sama-sama. Arai Anderson. Mai Padang Besar semata-mata mai beli benda ni. Dapat urut. Wah, dia pegang, Aura pegang tangan Kak Wani lah.
dia tu. Ni ada ni. Oh, ini macam dekat Thailand Nazim. Haknya macam-macam makanan ada kat sini. Azim, dia punya loceng dia lagi mahal daripada yang semalam tu. Kita semalam yang dekat apa, Polah-polah tu RM1 ya satu. Sini 4.10. Isap darah. Wah, ada buah-buahan. Tu abang nak pergi kat tu Walmart tu. Yang tu ya baru kita boleh shopping kat situ. Ajak pi. Depa ajak pi akik lama pula. Aduh, jenuh jalan penat. Plaza Akik Niaga Padang Besar. Sini macam baru nak buka. Okey, kita ada dekat tempat akik yang lama tu. Wah, pergi bayar dulu. Letak balik. Tak ada orang. Letak balik. Tak ada orang nak bayar. Kita kedai lain. Cantik tu macam tu. Sini. Sakit. Okey, kita berada di Food Court Plaza Niaga. So, ni panggil pusing sini, baru semua. Okey, laluan ke akid perniagaan kena lalu sini. Oh, pandai dia buat laluan, semua orang kena lalu. Wah, baju tu. Orang nak baju tu Hara. Kau insul nak kain baju. Beli dah. Lama. Kau panggil? Beli kat Shopee lah. Semua kami beli kat TikTok lagi murah lah. Kedai ori. Nampak satu pun je. Jadi nak makan tadi butuh usak kan. Semua pencet tu. Ada kerja baju saja. Sini.
Azim. Kita kena beli tu biskut kering tu kena. Biskut kering gali. Tadi kita tengok tadi tak tahu. Ini bawah itu. Tahu. Pasar Payang 2, jom. Pasar Payang. Sini. Tepi kereta. Dah sini dulu. Dah sini dulu. Aras, kita rehat kat sini lah. Mama pergi berjalan lah. Oh, hebat. Tanda boleh guna QR. Ha. Syurga Lok Ching kat sini. Syurga Lok Ching. Habis dah. Kalau beli tu aku tak masuk. Tak awak. Kejap bersantai ni. Tempat lama. Mana? Ni adik tempat lama kan? Kita nak main makan ni kan. Sama lah pusing balik. Dia pergi makan kat sana lah. Yalah kak, dia pernah tengok apa-apa kan? Ha, makan kat situ lah. Makan kat situ. Jelas lagi. Jom makan. Aura. Tu. Tanya adik. Macam pasar Kemboja kat rumah kita ni. Air. Ha, Tu kecil. macam pasar Kemboja kat rumah kita. Ha, sini apa panggil kita tanya. Tutu. Tapi barang. Ni semua Thailand ni lagi. Saroji.
Dah, sudah skrim. Tengok je. Cepat. Ayak bagi ayak kosong ya. 3. Tak boleh dah minum ayak manis macam-macam dah minum. Ayak kosong 3. Dah tu dia makan. Abang makan apa? Apa daging bakar danok ah. Daging bakar dan Dia ada apa? Dia packing apa? Ya, daging bakar ada, lemak bakar pun ada, pork bakar pun ada. Tu luk sajalah, nasi Ya, tak ada. kalau sekali dengan nasi boleh. Ha, empat kali dengan Goreng nasi. boleh, nasi putih boleh. Nasi putih. Nasi putih. Nasi putih daging bakar. Ha. Nasi kuat lemak. Ha, boleh. Nasi putih daging bakar dan kuat lemak. Ha. Oh yang tu ah, abu daging bakar danok tu ah. Ya, kau daging bakar pun ada. Orang bagi 6 tok tu. Oh. Itu RM15 tu, RM15 tu dicampur dengan lemak ah. Dia abang nak campur lemak boleh nak buat kabu tu. Oh. Kalau Tadi yang saya punya macam mana? abang punya nasi putih, buah daging lepas tu campur dengan lemak. Oh, campur dengan lemak. Ah, boleh lah. Ya. Ambil sup. Sup. Sup ayam. Ayam satu, putih 2. Ah, macam tu. Tentang apa tu? Mangga ke putih? Ya. Mangga ke peti? Ya. Putih. Lagi bakar dengan satu. Abang dah ambil dah daging bakar tadi. Abang ni nasi. Ah, okey. Abang situ, abang ambil nasi putih. Ah, ambil nasi putih. Yang tadi daging danok. Putih ada orang. Tadi tambah satu, 3 orang. Daging bakar tu nak campur dengan Ah, campur lemak, campur lemak. Ya, cucuk. Dah abang masuk sup. Tu nasi 3 lah. Ah. Telur dadah. Telur dadah. Ambil satu. Cukup. Ya. Dah balik nasi goreng pataya satu tak apa pedas, surat ayam bahagian dada satu. Lepas tu sup ayam satu, nasi putih 3, santan penting satu, daging campur lemak bakar satu, telur dadah satu. Minum ayak kosong 3, ayak suaga. Ya, betul. Okey. Okey, dah selesai kita punya shopping dekat Padang Besar. So, on the way balik ke Sarang. So, kita balik ke Nibun Tebal. Okey. So, kita tengoklah. Saya dah dapat dah beli saya punya. Ni. Roti galik kering. Ini padu punya. Okey. So, ini sajalah vlog di Padang Besar untuk kali ini. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi. Bantai dah ke? Okey, tamat sudah kita punya percutian pendek di Perlis. Nak azan lagi. Pakcik kata So, kena azan dulu. Itu kita baru nak balik. Tak jumpa. Sudah lah balik saya ke balik. Nibun Tebal, Taman Seri Aceh. Okey, Assalamualaikum. Dah, sudah lah makan. Okey, Aura cakap kita nak balik dah.
Awak nak ayah, tapi awak nak aja. Jumpa lagi. Tadi. Jangan lupa like, Jangan lupa like, subscribe, subscribe. dan tekan butang loceng. Okey.